Mami Daddy. Hari ni kami nak bawa hampa jalan-jalan dekat Lawang Gua Cepedak. Jom, let's go. Jom. Inilah Pasaraya Long Wan Guak Cepedak. Dekat sini ada 3 produk Midori ya. 3? Ya, kita ada baby diapers, adult pen dan juga sanitary. Oh, Jom kita tengok. Oh. Ya. Ni Midori baby diapers. Lembut. Cepat kering. Ada 365 ways. Lembut. Oh. Nak tengok. Oh lah, macam pipi baby. Janganlah malu-malu nak usap. Tapi betul. Ramai ibu cakap orang suka sebab Pampers ni malam-malam dia tak bocor. Iyakah? Yang penting anak tidur lena, ayah tidur lena sampai lupa nak bangun. Midori baby diapers cepat kering, lembut. Tahan sampai 10 jam. Yang penting harga mesra. Ini pula Midori Adult Pants untuk orang dewasa yang nak rasa yakin, selesa sepanjang hari. Oh, yang ni. Dia punya absorbent core tu kuat, tak pernah bocor. Masa travel ke highway jam pun tak payah risau dah. Ya ke? Pakai ni, tengok bola pun steady je. Aduh, pakailah waktu tidur. Nanti tak payah bangun untuk pergi toilet dah. Midori Pants ni memang ringan, slim fit, selesa bila pakai. Ada pakai ke sekarang? Ya. Ini apa pula ni? Macam seluar. Tapi bukan seluar. Colour pink lagi. Sesuai untuk you lah. Ish, ni Midori sanitary panties lah. Awak ni macam katak bawah tempurung. Ni guna dia untuk period. Selesa. Tak mudah bocor. Tak payah risau dah kalau pad sayat-sayat. Oh, ini macam power lah. Hey, ni nak beli untuk siapa tu? Shh, secret. Midori sanitary panties. Slim fit, penyerapan kuat. Yang paling penting tak mudah bocor. Lembut lagi. Beli. So, dekat Pasaraya Long Wan ni, semua ada pilihan Midori masing-masing. Dari baby, dewasa, sampai wanita. Semua ada pilihan masing-masing. Selesa, berkualiti dan yang penting, semua ada dekat Long Wan. Dan yang lagi satu, boleh beli melalui My Kasih. Jom beli.